Guna kalkulator ni. Tak kisahlah kalkulator warna hitam ke pink ke, yang penting Casio ni. Fizik ni banyak biasanya ada definition, ada maksud. So of course kena juga hafal maksud, tulis dalam nota ada maksud. Ada juga equation, banyak sangat equation dalam fizik. Hafal predictable yang 3 teratas. Kan ada predictable ni kan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So as korang tengok kat title video ni, saya nak share kat korang macam mana tips saya boleh dapat A dalam kesemua subjek science stream. Kalau tengok video sebelum ni, saya ada share yang saya dah ambil tuition kat PTTI. Tapi of course lah, kita tak boleh nak bergantung 100% dekat tuition kan. So adalah juga certain things yang saya memang buat sendiri, and saya juga nak suggest dekat orang lain, semua junior saya, untuk buat benda ni. Without further ado, saya nak start dulu dengan subjek yang paling ramai juga orang minta, which is Ed Maths. So first of all, saya nak suggest dekat korang guna kalkulator ni. Tak kisahlah kalkulator warna hitam ke pink ke, yang penting Casio ni lah, Casio yang 570EX. Sebelum ni saya pakai kalkulator biasa, kalkulator yang macam ni lah. Tapi sejak saya join tuition dengan PTTI, diorang memang suggest untuk guna kalkulator ni. And then sebelum tu saya memang minat sangat dengan kalkulator lama. Saya tak suka tukar, sebabnya nak adapt dengan kalkulator baru tu bukan senang. Kita dah biasa tekan kan, tiba kalkulator baru pula nak tukar. Tapi saya time tu slowly saya tukar, and then barulah saya nampak sebenarnya ada perbezaan antara kalkulator ni dengan tu. Antaranya lah, korang bila pakai ni kalkulator ni dah tak payah nak kurungankan dia. Sebab kalau kalkulator yang lama ni memang kena kurungan, kalau tak kiraan korang salah. Tapi kalkulator ni tak perlu, dia dah pandai kira sendiri, and dia besar tau. Skrin dia besar. Besar dia nak katanya, dia nombor tu boleh muat banyak. Nombor tu boleh muat banyak. Nampak tak? Boleh muat banyak kat situ. So tak perlu maksud, kalau kalkulator yang lama tu kan, dia memang boleh muat sikit je sebab nombor dia besar and skrin dia kecil. So nak type dalam satu equation pun dia memerlukan orang panggil yang tekan arah-arah ke arrow ni kan, sebab dia dah masuk ke tepi. So macam kalkulator ni tak perlu, sebab dia memang nampak dah semua. Kecuali kalau memang panjang sangat, barulah kita ni. Pecahan dia memang terus boleh nampak per dekat situ. Dia tengah fokus. So dia macam tu. So kalkulator ni dia senang. Dia terus ada nampak pecahan dekat situ. So tak adalah dia jadi macam yang kalau kalkulator lama, dia akan jadi macam bentuk macam tu kan. Skrin dia pun cantik kan, ada macam-macam dekat situ. Banyak lagi sebenarnya. So please explore. Sebelum saya share nak beli buku apa dan sebagainya, kalau ikut saya, kita belajar step by step. Jangan terus, maksudnya korang terus pergi buat buku and then buat soalan tu, try selesaikan. Ataupun korang just belajar dalam kelas kat sekolah, and then dah faham kat sekolah, terus buat latihan sendiri. It's not suggestion saya lah. Suggestion saya adalah walaupun korang belajar kat sekolah, kat rumah tu belajar balik. Seolah-olah korang zero. Korang belajar balik. Belajar dia adalah kalau cara saya lah, belajar sendiri adalah dengan tuition. Yang kedua, saya akan tengok YouTube. Saya tengok balik tajuk dia tu, and then saya search dekat YouTube tentang topik tu, and then saya belajar balik. Belajar daripada zero lah. Belajar balik daripada zero, and then buat latihan balik dalam buku teks tu yang ada daripada contoh latihan 1.1, 1.2 buat. Sebab itu adalah step by step dia, 1.1, 1.2. Kalau latihan yang memang masuk exam, bukan yang 1.1, 1.2, 1.3 dalam buku teks tu, tapi adalah yang belakang sekali. Yang memang di listkan banyak soalan tu adalah latihan exam. Tapi saya nak korang buat step by step tu dulu. Sebelum korang buat step by step dalam buku latihan topikal yang macam saya pernah suggest kat video sebelum ni, itu selepas korang dah belajar one by one dalam buku teks. So bila korang dah buat latihan yang 1.1 ataupun dulu latihan dalam buku teks tu, korang terus pergi kepada buku latihan topikal, pergi kat topik yang sama. Jangan pergi lompat topik yang lain dulu. Kita belum tahu kita 100% faham ke belum. Okay, pergi kat buku latihan topikal tu, buat dulu soalan tu. Kalau ada soalan tak boleh buat tu, jangan stres fikir lama-lama, buang masa. So tak tahu saja, skip soalan tu, bawa pergi sekolah, esok jumpa cikgu. Dalam kelas ke, lepas habis kelas, terus pergi kat meja depan cikgu, cikgu kejap nak tanya soalan. Ataupun korang boleh cakap, message cikgu, lepas waktu rehat nanti saya nak jumpa cikgu sekejap, boleh tak nak tanya soalan. Macam tu, as simple as that. Tolong jangan malu, okay? Okay, kalau if korang dah tahu buat sekalipun, contoh korang dah belajar, and then korang dah tahu cara nak buat dia kan. Okay, itu mungkin korang buat masa tengok buku teks dan sebagainya, masa tengok YouTube dan sebagainya. Tapi ni suggestion saya adalah buat lagi sekali. Once korang dah tahu buat tu, buat lagi sekali tanpa tengok buku, tanpa tengok apa-apa, like jawab dalam macam exam.
And then korang nak lagi bagus, korang set lah masa. Contoh satu soalan tu, soalan mudah sangat kan. Set lah dalam 1 minit. Kalau boleh, limitkan masa tu sikit lah supaya kita boleh perah otak kita untuk fikir dengan cepat. So, exam ni ada masa dia. Ni untuk exam pula adalah korang start untuk buat latihan-latihan exam. Which is dalam buku teks yang bahagian belakang tu. And then, ataupun kalau korang dia beli buku yang berbentuk exam punya. Macam saya beli buku ni, saya suggest buku ni. Saya tanya cikgu topik mana yang memang perlu untuk saya fokuskan. Contohnya cikgu akan bagilah list-list. Ni apa yang saya boleh listkan lah. Saya listkan dekat sini topik-topik at maths yang saya suggest untuk korang fokuskan. Saya letak dalam Telegram. Korang kena pandai fokus on dalam exam lah. Jangan kita just buat semua and then kita tak tahu nak fokus mana. Ada lagi topik form 5. Topik form 5 banyak sangat tak keluar lagi ujung-ujung tu. Bila korang dah tahu nak fokus dekat mana, contoh at maths ni kan. Korang dah tahu. So korang senang lah buka je kita at maths nanti ke. Korang terus pergi kat contoh. Pergi kat bahagian graph terus. Pergi kat bahagian ni terus. Sebab tak semua benda kita boleh jawab daripada depan. Ada benda yang contoh kita tak confident kat depan, kita confident sebab kita dah banyak practice kat graph contohnya kan, boleh terus pergi graph. Tak ada siapa pun yang suruh buat daripada depan. Untuk nota at maths ni, mungkinlah ada antara kita tak reti nak buat nota. So bagi saya, just ikutlah YouTube kalau ada kat YouTube. Salin balik apa yang cikgu kat YouTube tu tulis ataupun dalam slide dia, salin balik. Jangan banyak dalam bentuk ayat pun, dalam bentuk gambar. Macam tu penyelesaian segitiga topik tu kan. Buatlah lukis segitiga, apa yang nak kena fokuskan, adjacent ke apa semua dekat situ. Dan korang buatlah star sikit apa benda yang kena take note daripada situ. Pergi kepada fizik, which is subjek yang saya kurang suka juga sebenarnya, fizik. So step dia sama je untuk fizik pun, still belajar step by step. Maksudnya jangan terus jump kepada soalan dan sebagainya. Belajar step by step. Even korang belajar kat sekolah pun, belajar lagi sekali. Step by step ni maksud saya adalah kita belajar sendiri. Jangan berharap kat cikgu. Cikgu memang ajar step by step. Tapi kita sendiri, usaha kita adalah kena belajar step by step juga. Okay. So, apa yang saya buat, sama je search dekat YouTube. Sebab nak belajar balik kat rumah macam mana kan kira. And then of course, fizik ni antara subjek yang saya suggest untuk buat nota. Suggest untuk buat nota ikut, which is ramai juga yang suggest kat saya dulu. Which is cikgu, YouTube cikgu ni. So cikgu ni pun dia waktu dia ajar tu ada buat nota-nota sikit. Korang salin je. Kalau korang tak nak buat nota, salin. Sebab kita at least macam saya cakap dalam sebelum kena juga ada menyalin tu kan. At least kan learning objective. Contoh kan dalam topik cahaya. Ada apa je. Point kan je. Contoh kadang dalam topik tu kita nampak banyak. Tapi sebenarnya ada topik besar hanya ada 5 sahaja dalam topik besar cahaya tu kan. Ada 5 je topik-topik dia. Subtopik dia. So sebenarnya tak banyak pun kalau korang list kan. Fizik ni banyak biasanya ada definition. Ada maksud. So of course kena juga hafal maksud. Tulis dalam nota ada maksud. Ada juga equation. Banyak sangat equation dalam fizik. Lepas tu explanation pun kena salin. Gambar-gambar pun kalau boleh lukis. Contoh ada gambar kantar dan sebagainya. Lukis macam mana hasil pembesaran dia. Macam mana hasil dia punya reflection dia. Lepas tu kalau ada eksperimen, tulis ringkasan daripada eksperimen tu apa. Lepas tu salin juga dalam nota tu, make sure ada contoh-contoh soalan sikit. Then jawab. Dan supaya nanti kalau kita nak revise balik nota tu, kita tak perlulah nak tahu sebenarnya topiknya apa je soalan dia. Kita boleh terus tengok kat bawah tu ada juga nota yang kita buat tentang soalan-soalan yang mungkin bakal dikeluarkan. Sebab dalam buku teks ni of course saya cakap kena buat latihan dalam buku teks juga. Bila buat latihan topikal atau buat latihan dalam buku, step dia sama je buat latihan topikal dulu baru latihan exam. So boleh buat latihan topikal tu untuk mengelakkan masa kita membazir, nanti akan datang kita nak revise. Cara dia adalah korang tapas sticky note dekat buku tu. Tanpa sticky note dekat soalan tu. Contoh, dia kan ada soalan ABC juga kan. Tanpa sticky note. Okay, and then jawab kat situ ataupun explain dekat situ soalan tu. Even korang faham soalan tu pun ataupun kalau korang memang soalan yang basic kan, soalan pengukuran ke, itu tak apalah. Tapi kalau soalan yang kira-kira ke, soalan yang korang rasa korang akan tak faham kalau korang revise balik, and then kat situ korang kena tanpa sticky note ke tepi and then tulis balik apa je yang supaya bila korang tengok balik korang boleh faham. Cikgu korang kita tak boleh membantulah, saya tak tahulah kan. Tak boleh nak bantu korang fahamkan. Korang boleh minta kawan, kalau ada kawan yang pandai. Ataupun, I think, benda yang paling mudah lah. Semua di hujung jari kan. Search dekat dalam, ataupun tanya ChatGPT, saya tak faham yang ni. Saya banyak kali je buat macam tu, even kat universiti pun. Seterusnya, saya akan pergi kepada subjek chemistry. Chemistry ni, dia nak kata susah, ada susah sikit tapi sebenarnya kalau korang belajar betul-betul kimia yang dekat sekolah ni adalah kimia yang mudah lagi sebenarnya. Kalau korang nak masuk alam tu lagi lah penuh dengan tulang-tulang ikan tu, itu lagi dah susah sebenarnya. Saya tak nak repeat balik benda-benda macam tadi, which is benda sama je lah, buat nota, buat latihan, dalam buku teks semua buat step by step tu, tengok YouTube, tu benda yang sama. Tapi untuk kimia ni ada certain benda yang saya nak suggest skip. Hafal predictable yang 3 teratas, kan ada predictable ni kan. So hafal lah
yang antara sampai hati 2, 3 ni. Sampai 3 ataupun maybe korang nak lebihkan 1 lah kot. Dulu ada hafal macam ni tau. Okay. Predictable tu. Hi. Ni untuk pertama kan. Hi, Lina ke. Ini MC Plus pun tak silap saya. Hi, Lina ke. Lepas tu beli Maggie cakap. Tak silap saya lah. Grup 17. Saya cuba ingat balik. Kalau grup 17. Saya tak ingat MC Plus ni, tapi saya ingat PTTI dia just like FCBI. Korang hafal je FCBI. Terus ingat CBI. FCBI ingat macam tu je. Teknik U. Untuk chemistry ada teknik U tau. Untuk semua jenis soalan yang berbentuk macam ni. Semuanya korang boleh guna teknik U. Teknik U tu ada dekat PTTI. Video saya akan letakkan dekat komen ataupun dekat description. Nanti tengoklah macam mana. Lepas tu, pastikan ada formula untuk ingat. Contohnya kan, kebanyakan formula adalah dapat dari segi macam nak hafal garam larut. Kan garam larut tak larut macam nak hafal. Kan ada dalam table tu kan. Tapi sebenarnya kena tahu macam nak hafal tu. Contoh garam anak, pantai cahaya bulan. Lepas tu formula untuk ingat elektrolisis. Ada anode kan. Anode ni elektrolisis tu mana satu anode, mana satu cathode kan. Kita untuk anode tu anode. Tanya cikgu ataupun korang boleh try tengok PJTI lah. Saya rasa PJTI dalam chemistry sangat on top. Sebab saya dulu join PJTI sebabkan chemistry. First class saya chemistry kat PJTI. Saya join free seminar. And then chemistry sangat on top lah. Saya boleh suggest pergilah join. And saya sangat sedih juga lah sebab tak dapat A+ kimia. Tapi sebenarnya kimia ni I think semua orang boleh A. Sebab dia, korang tahu teknik, korang tahu formula-formula untuk ingat, sumpah boleh dapat A. Belajar daripada jawapan. Sebab banyak soalan-soalan esei, soalan-soalan depan bahagian A apa semua tu pun memang banyak yang jawapan-jawapan dia hampir sama je weh. Antaranya kan, contoh tajuk sabun, deterjen tu kan. Contoh cara cuci pakaian. Macam mana dengan cuci pakaian tu dia boleh menghilangkan minyak, kesan minyak dan sebagainya. Kan? Apa proses dia? Ada ayat dia tahu. Korang pergi je beli buku, latihan exercise. Korang pergi tengok jawapan terus macam mana dia jawab. Hafal je. Tapi hafal tu pandai lah ubah-ubah sikit kan. Tapi basically kebanyakan sama je ayat dia. So, itu antara tips lah. Even saya tengok satu video ni, budak MRSM. Dia kata, memang diorang kebanyakan yang hafal jawapan. Buka terus hafal jawapan. Tu diorang. So, mungkin kita boleh try juga guna. Saya pun guna juga teknik ni. Kat PJTI pun memang dia suruh hafal je ayat tu. Sebabnya ayat tu berulang-ulang. Pergi je lah tengok kan mana-mana bahagian-bahagian yang. Contoh dia kata, kenapa menuruni kumpulan jalur berkala tu, dia saiz makin besar. Ada ayat dia kena hafal. Contoh kenapa elektronegatif kumpulan 17, dia makin, elektronegatif dia makin bertambah. Kenapa? Ada ayat dia. Korang pergi, beli je buku, latihan, pergi tengok jawapan. Kita exam tu, korang kena tengok dulu lah kat bahagian A. Sebab bahagian A lagi banyak markah dia kan. Bahagian A 60 markah. So 60 markah tu korang kena grab. Please ada orang yang dia nak tulis banyak-banyak dulu kan. Dia pergi bahagian B. So saya suggest pergi bahagian mana yang banyak markah dulu. Pergi secure dekat bahagian A dulu. Pergi jawab buka kertas, tengok jawapan dekat bahagian A. Practice kertas 1 kan, ABC. So practice banyak-banyak. Sebab kat situ korang boleh belajar banyak benda. Kalau kertas 2, korang satu topik besar tu hanya satu soalan besar tu hanya satu topik je. Tapi kalau kertas satu soalan ABC tu satu topik kan. So dia banyak lah korang boleh belajar, boleh cover. Keep practice. Korang akan tahulah sebenarnya cara nak jawab dia lah. Contoh lah buka kertas tu korang tahu dah macam mana korang nak plan untuk supaya cukup masa. Korang kena pandai plan. Jangan kalau boleh membetul-tuli baca daripada depan and then buka kertas depan terus duduk sebelah belakang. So kena pandai lah. Mungkin korang pergi kat calculation dulu ke ikut korang. Okay. And then saya nak pergi kepada subjek biology. Okay, untuk biology wajib buat nota. Kalau ada topik-topik yang senang tu tak payah buat nota lah. Saya suggest banyak gila lah bio ni. Tak payah buat nota untuk yang senang-senang. Contohnya senang tu untuk kepentingan. Kan dalam buku kan ada juga kepentingan-kepentingan. Benda-benda macam tu boleh ni. Tapi kalau untuk bio ni kan banyak proses-proses semua tu. So focus on that. Jangan membazir masa. Work smart lah basically. Saya banyakkan lukis dalam bentuk yang mudah. So basically banyak kan contoh topik-topik yang tulang. So tolong buat lukisan sendiri tu dalam nota tu. Buat lukisan yang senang untuk faham. Tulisan pokok ke. Contoh kan ada yang untuk stoma, lukisan yang
orang panggil keratan rentas daun tu kan. So, lukis yang mudah. Maksudnya fokus on stoma macam mana bentuk dia kat bawah tu. And then macam mana. Mungkin dalam bentuk mudah. Dalam buku tu memang lukisan dia complicated tau. Tapi untuk exam, korang just nak kenal pasti benda-benda tu kan. So, make sure dalam tu lukis yang mudah. Faham tak? Yang betul-betul kartun punya ke tak kisah. Jangan bergantung gambar dekat dalam buku teks saja. Ada yang contoh dia copy tekap dalam buku lukis-lukis tu tak function sebenarnya. Korang kena lukis sendiri. Kena faham lukis sendiri. Macam saya untuk bio ni juga, apa yang saya buat adalah tampal dekat dinding. Maksudnya tu lukisan-lukisan tu nak selalu tengok, tampal dekat sticky note kat dinding. Lepas tu untuk bio ni juga kena faham proses. Faham proses dulu and then baru buatlah keyword-keyword macam nak ingat on proses tu. Kena faham proses sebab bio ni tak mungkin susah nak target and topik mana yang keluar sebab dia banyak. So apa yang saya buat, bila korang hafal proses, korang akan pandai untuk relate kan tau. Bila relate kan, korang pandai relate kan. So korang akan dapat jawab soalan-soalan esei dan sebagainya. Faham tak? Maksudnya contoh kan, melalui contoh gambar esei tu ada bagi tu gambar-gambar sampah dan sebagainya. So korang akan pandai relate kan daripada kisah sampah tu and then ada populasi tikus makin banyak. So korang boleh tahu relate on macam mana dengan bila sampah-sampah tu banyak kotoran and then akan menghasilkan bau-bau yang busuk, ada asap yang kotor dan sebagainya. Kalau kereta-kereta kenderaan yang banyak asap-asap kotor akan menyebabkan macam mana on respirasi kita, fotosintesis dan sebagainya. Kalau cahaya, pemanasan global, korang akan tahu dah benda tu. Bila korang hafal proses. Lagi proses respirasi ke, proses macam mana terhasilnya hujan ke ada ke? Dalam topik saya tak ingat lah. Macam mana terhasilnya hujan asid. Semua tu kena tahu proses and then korang akan pandai relatekan sendiri insyaAllah. Dan bagi lagi bahagian-bahagian A kot kan dalam paper kita dua tu. Bahagian A. So korang kena tahu. Bila tengok soalan tu dia sebenarnya topik apa. Supaya korang boleh tahu macam mana cara nak jawab based on topik. Maksudnya jangan bercampur-campur topik lah. Nanti takut salah kan. At least ada keyword dia. Yang pandai goreng-goreng and tahu teknik menjawab. Dan tahu cara baca graf kan. Ada juga graf topik respirasi apa semua tu juga kan. Respirasi sel apa semua tu. Of course kena banyak buat latihan. Banyakkan buat latihan supaya tahu soalan tu topik apa. Macam saya cakap tadi lah kan. Bio kena ada teknik menghafal juga. Korang kena belajar untuk menghafal. Last minute pun tak kisah sebenarnya. Korang last minute ke apa. Tapi please jangan terlalu last minute sangat. Takut compress ke otak. So korang kena pandai lah bahagikan masa untuk biasakan dengan benda tu. Jangan terlalu nak menghafal. Korang dah biasa kan day by day. Korang dah terbiasa dengan benda tu. So tak perlu banyakkan menghafal sangat pun. Korang dah tahu dah macam nak buat ayat nanti. So that's all from me. Saya Syahdan lepas ni saya nak post untuk macam mana nak buat tips dalam bahasa Melayu, bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris. Jadi saya lemah bahasa Inggeris. So kalau korang nak tahu macam mana saya boleh buat dalam bahasa Arab juga saya lemah. So korang boleh stay tune untuk video seterusnya. So bye bye. Thanks for watching.